Rasmi, FAM pilih Tan Cheng Ho sertai Harimau Malaya. Namun sebelum meneruskan perbincangan, jangan lupa subscribe, like dan share channel ini supaya anda tidak terlepas sebarang maklumat mengenai pasukan kebangsaan dan Liga Malaysia setiap hari. Persatuan Bola Sepak Malaysia, FAM, menjelaskan sebab pemilihan Tan Cheng Ho selaku pengarah teknikal skuad Harimau Malaya. Pada Rabu, Presiden FAM, Datuk Seri Johari Ayub dalam satu temu bual mengumumkan pelantikan Tan Cheng Ho sebagai pengarah teknikal skuad Harimau Malaya ketika ditemui di Kelana Jaya. Pengesahan itu sekaligus menjelaskan status sebenar Tan Cheng Ho bersama pasukan kebangsaan setelah kelibat jurulatih kelahiran Kedah ini dilihat berada di Wisma FAM sebelum ini. Menurut beliau, kredibiliti Cheng Ho selaku salah seorang jurulatih terbaik di Malaysia menjadi satu merit besar untuk dilantik memegang jawatan besar dalam skuad kebangsaan. Dia adalah salah seorang jurulatih terbaik yang kita ada di Malaysia, jadi dari segi merit itu sudah ada, jelas Datuk Seri Johari Ayub. Untuk rekod, Cheng Ho pernah mengendali pasukan negara bermula tahun 2018 hingga 2022 malah berjaya membawa Malaysia muncul naik juara Piala AFF Suzuki pada edisi 2018 lalu. Walau bagaimanapun, jodoh Cheng Ho dan skuad Harimau Malaya bertahan selama 4 tahun sebelum jurulatih kelahiran Kedah ini berhijrah ke Selangor dan pulih setero di Thailand. Silahkan berikan tanggapan anda di kolom komentar. Terima kasih.